Nampaknya seperti malaikat, wajah tenang, mata biru, rambut perang. Tetapi sebaik sahaja loceng berbunyi, imej itu hilang. Pada usia hanya 17 tahun, Smila Sundel sudah menakluki Thailand, menewaskan veteran yang 2 kali ganda usianya dan menjadi juara termuda dalam sejarah One Championship. Mereka memanggilnya Taufan atas satu sebab. Sebaik saja dia mula mara, tiada siapa yang dapat menghentikannya. Dan sekarang, ribut yang sama itu sedang menuju ke MMA. Hari ini, anda akan mendengar kisah pemusnah berwajah malaikat yang telah menjadi salah satu nama paling berbahaya dalam sukan tempur. Dilahirkan di Sweden pada November 2024, Smila Sundel mula berlatih karate pada usia 5 tahun sahaja. Tetapi selepas berpindah bersama keluarganya ke Thailand pada usia 12 tahun, dia menemui Muay Thai dan segalanya berubah. Sepanjang tahun-tahun berikutnya, gadis Sweden yang tinggi dan sangat agresif itu mengumpul kemenangan demi kemenangan sehingga gelanggang tempatan di selatan hampir tidak dapat menandinginya. Kemudian, pada tahun 2016, apabila keluarganya kembali ke Sweden, mereka membuat keputusan yang kebanyakan orang telah buat. Padres nunca tomarían. Mereka membiarkan anak perempuan mereka yang berumur 15 tahun tinggal bersendirian di Thailand untuk mengejar kehidupan sebagai pejuang. Dia berpindah ke Pattaya dan menyertai gimnasium legenda Fairtex, salah satu pusat sukan tempur yang paling dihormati di dunia. Dan sepanjang 9 bulan berikutnya, Smila membelasah lawan-lawannya dengan tekanan yang begitu hebat sehingga dia mendapat gelaran El Huracan. Selepas setahun memperbaiki tekniknya di Fairtex, Smila Sundel bertarung dalam Super Champ Muay Thai menentang Phornpan Phor, Muang Pet, seorang bakat berbahaya dan berpengalaman dari Thailand yang bertarung di hadapan penyokong sendiri. Sundel pula ketika itu baru berusia 15 tahun. Dia berasal dari Sweden dan masih lagi hampir tidak dikenali di luar gym latihan. หมดแล้วครับทางด้านของสมิล่าซันเดลครับโอ้โหไม่ใช่แต่ว่าใช้แผนจู่โจมครับต่อยก่อนได้เปรียบอีกแล้วครับนักมวยชาวต่างชาติดูดีๆคุณมารุตดูดีๆครับแฟนๆช่อง8เข้าไปโอ้โหดูครับยิงหมัดผ้าประเจียดครับผ้าประเจียดครับเหมือนจะหลุดออกมาครับไม่เป็นไรครับถ้าหลุดจากโอ้โหยาวเหลือเกินครับผ้าประเจียดแล้วครับไม่เป็นไรครับก็ปล่อยให้เกมไหลไปก่อนครับเข้ามารวบเลยครับตีได้หรือ Sundel membuatkan perbezaan saiz dan tekanan menjadi mustahil untuk diabaikan. Jak panjangnya mengawal jarak. Tendangan depannya mengatur semula jarak. Dan setiap kombinasi jelas menunjukkan bahawa ini bukanlah seorang remaja perempuan yang gugup cuba untuk bertahan hidup. Dia berada di sana untuk mengambil alih kawalan. โอ้ยสายกระแทกแม่นครับต้องระวังครับพรพันธ์ไม่ใช่งานง่ายนะครับดูครับทักษะการใช้หมัดของไม่ธรรมดาจริงๆครับคุณมาดูให้ดีครับแต่ใช้หมัดดีครับดูดีๆครับโอ้ยพรพันธ์เจอไปเยอะครับต่อยท้องอีกต่างหากเอาง่ายหรือเคี้ยวยากครับดูครับโอ้ยดูมาอีกแล้วโอ้โหน่ากลัวเลยล่าซันเดลนี่แหละครับดูพัฒนาการของเขานะครับทำไมต้องหัดมวยไทยตั้งแต่อายุน้อยๆครับดูครับนี่คือทั้งสองคนบนเวทีครับโอ้โหดูครับทั้งเตะทั้งต่อยครับเข้ามาวงในวางแข้งซ้ายคีบคอครับดูครับครับคีบได้แล้วแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่ครับจะกันเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองนี่ให้ได้นะครับครับเข้ามาครับวางแข้งซ้ายครับพรพันธ์โอ้โหสมิล่าซันเดลครับนี่ครับจบข่าวพระราชสำนักจำไว้นะครับเสาร์อาทิตย์ต้องตามนายที่เกิดถึงหน้าครับเข้าไปตอนนี้เจอทั้งซ้ายทั้งขวาเสียบเข้าไปอีกโอ้โหเสียบมันเสียบแรงจริงๆครับ Sundel tidak mengambil masa lama untuk membuktikan siapa yang memegang kawalan. Pada pusingan kedua, dia memberikan pukulan penamat yang dahsyat sehingga mengejutkan penonton tempatan. ไม่ใช่เข่าในประเทศไทยครับเข้าไปครับกับมันขวาโอ้โหยิงตัดลำตัวครับแล้วก็ตีเข่าประกบในเสียบโอ้โหยอดมากเลยครับโอ้โหน็อกเลยครับตีเข้ากระโดงคางครับตีเข้าหน้า Seorang gadis berumur 15 tahun dari Sweden baru sahaja tiba di Thailand dan telah menewaskan salah satu harapan terbaik mereka secara knockout dengan cukup ganas. Dia telah memperkenalkan dirinya secara rasmi dan ini hanyalah permulaan. Jika knockout ke atas Phornpan menarik perhatian orang ramai, inilah pertarungan yang membuktikan bahawa Smila Sundel bukanlah satu kebetulan. Pada akhir Oktober 2020,
Hanya beberapa minggu selepas penamat yang menakjubkan itu, Smila yang berumur 15 tahun kembali ke Super Champ Muay Thai di Bangkok. Kali ini dia berdepan dengan Sausing Sorsopit, seorang veteran yang dihormati dengan pengalaman yang jauh lebih banyak dan nama besar dalam sukan itu. Sepatutnya inilah jenis pertarungan yang akan menyedarkan seorang bakat muda tentang kedudukannya. Sausing mempunyai ketenangan, rekod pencapaian dan kelebihan dari segi pengalaman. Tetapi Smila bukanlah remaja biasa yang hanya cuba bertahan. Dia bertarung seperti seseorang yang yakin akan menang. เดินลุยเลยครับดูครับเซมิล่าซันเดลโอ้โหแรกเลยครับสาวสิงห์ก็ไม่กลัวเหมือนกันดูโอ้โห เอาละครับใครเป็นโรคหัวใจใครเป็นโรคความดัน Sandel menggunakan kelebihan ketinggian dan jangkauan yang luar biasa untuk memastikan Sausing yang berpengalaman sentiasa berada di hujung jabs dan tendangan depannya yang panjang. Setiap pertukaran memberikan rasa bahawa Smila sedang memecahkan rentak lawannya yang berpengalaman, mengambil ruang dan menyukarkan Sausing untuk masuk ke dalam pertarungan. 24 เขา16ย่าง17 และดูการออกอาวุธหมัดครับ โอ้โหดูครับออกเป็นชุดนะครับเซมิล่าซันเดลครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเป็นแข้งครับตอนนี้สาวสิงห์ ซันเดลจากสวีเดนแฟร์แท็กส่งเข้าประกวดลูกเสียบครับหน้าหงายเลยครับอ้าวแล้วครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้คู่เดือดครับโอ้ยครับถอดหัวเลยครับสาวสิงห์ ต้องกัดฟันสู้นะครับเลือดนักสู้ครับสาวไทย เอา เอา ละ ละ ค ค รั รั บบ ศอกซุป อยากไม่รับเยอะอ้าวเข่ากับศอกโอ้โหโอ้ยพ่อเจ้าแม่เจ้าพระคุณลุ้นช่องเอ้ยนี่คือสุภาพสตรีของแท้นะอ้าวครับหนักเลยวันนี้หนักเลยพยายามกัดฟันบวก Hurakan mengekalkan rentak yang pantas, sentiasa mara ke hadapan dan memaksa Sausing untuk berada dalam posisi bertahan. Dengan menggabungkan teknik Muay Thai bersama kombinasi tinju yang tepat, Smila mengawal clinch, melepaskan lutut yang kuat ke badan sehingga melemahkan lawan berpengalaman itu dan membuat pertarungan berpihak kepadanya. ส่วนทีมแฟร์แท็กคนสวีเดนต้องชี้ไปเลยครับคู่นี้โอ้โหดูครับหมัดเท้าเข่าศอกมาแบบครบสบคให้คนเข้าประมาณ 50% แล้วครับ เอาละครับเริ่มมีศอกแล้วครับตอนนี้สาวสิงห์เริ่มมีศอกมาตั้งโอ้แต่ว่าดูครับแรงเข่าของสมิล่า ทีมของสโสพิษว่ายังไง โอ้ย นะครับ ศอกครับ ต้องออกข้างครับถอยตรงๆนี่หนีไม่ผ่านแน่ครับโอ้โหเหลือเกินจริงๆครับคู่นี้พละกำลังของเธอครับ Pada akhir 3 pusingan, Smila Sandel menang melalui keputusan juri. Tetapi ini bukanlah kemenangan biasa. ครับคนนี้เอาละครับมีศอกครับดันเข้าไปโอ้โห โอ้โหแทงเข้าไปแต่ละดอกคุณมรุต แม่โดนเข่าตัวลอยเลย มาแบบนี้ตลอดนะครับไฟล์แรกต่อยกับพรพันธ์ก็แบบนี้ครับทางด้านของซามิล่าซันเดย์แกเอาก่อนแทงทักษะมวยไทยนี่สุดยอดจริงๆครับอ้าวสาวสิงห์ครับจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับแม่จัดหนักจริง เอา ๆครับ ละครั เอา บ สั มี บ ส ส อ อก กโอ้ยซามิล่าซันเดย์นี่แกก็ไม่หยุดจริงๆครับโอ้โหแทงแต่ละดอกครับ แรงไม่มี Ia adalah jenis kemenangan yang memberitahu dunia Muay Thai bahawa remaja yang penuh potensi ini sedang berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tidak lama selepas itu, beliau naik ke tangga teratas dalam ranking wanita kelas bulu WBC pada usia hanya 15 tahun. Selepas 14 bulan, Smila Sandel sudah membina reputasi dalam Muay Thai dan One Championship memanggilnya. Pada 25 Februari 2022, dengan hanya berumur 17 tahun, The Hurricane membuat penampilan sulung di pentas Muay Thai terbesar di dunia, menentang petarung Australia, Deandra Martin. Ia sepatutnya tidak mudah. Banyak yang dipertaruhkan. Promosi baru, penonton lebih ramai, sarung tangan lebih kecil. Deandra Martin adalah ujian sebenar dan seluruh dunia menantikan sama ada Smila mampu menghadapi cabaran tersebut. Tetapi, dia bukan sahaja mampu menghadapi cabaran itu, malah dia menguasai pertarungan tersebut. Long reach on the Aussie. Smila goes body. Andrew Martin needs to deal with that jab. Michael, usually, most of the time, it's hard to deal with. Smila keeping busy in the clinch. All right hand connected well for Smila. This forward pressure, look at Sundell just walking her down. Catching kick. Nice high kick from Diandra. Jab two, body shot from Smila Sundell. She's got a really strong clinch, and the way she's able to control like that. Oh, wow. Right? Sejak detik pertama, Sundel menggunakan setiap inci ketinggian dan jangkauannya untuk mengawal pertarungan. Jab yang tepat, tendangan depan jarak jauh, pukulan lurus dan padu yang terus-menerus memecahkan pertahanan Deandra walaupun dia cuba menyesuaikannya. Rentak kerjanya tidak mengenal henti, tetapi tidak pernah terburu-buru.
Setiap pukulan ada tujuannya, dan setiap langkah ke hadapan secara senyap menutup satu lagi jalan keluar. Now from the Swede. And just trying to tie up the head there. Right. 15 more seconds to go here. Low check. Stop! Nice counter. Especially the way that Sundel gets that inside control. So big push kick. Round kick from Diandra. Overhand left from Smith. Because they know that her head was going. That elbow right there. She's Telling her get off the fence, and she's listening to Kieran in the corner is Diandra. Left hook. Pada akhir pusingan kedua, Sundel sudah menjatuhkan Diandra sebanyak 2 kali. Dan pada ketika itu, jelas bahawa Diandra sedang ditarik ke dalam pertarungan yang secara fizikal dia tidak mampu menang. Being forced back again, and Smila puts that vice line. To the final 10 seconds. passionate about the Aussie Warrior, Oh, but Sundel's Sundel been absolutely phenomenal. that body. She's to open up. You can see her dropping down, changing. Diandra menunjukkan keberanian yang tinggi apabila keluar untuk pusingan ketiga, cuba mencari jawapan. Tetapi Smila tidak mahu membiarkannya. Dia meningkatkan tekanan, melancarkan kombinasi 3 tumbukan yang hebat dan Diandra jatuh ke lantai buat kali ketiga dan terakhir. Little Aussie battler spirit of Josh and his total ownership from Smila Sundel and the corners have Diandra. You've got to return. That's it. Smack bang the left-hander zone. Pada 1 minit 35 saat pusingan ketiga, pengadil menghentikan pertarungan. 3 knockdown dan 1 KO. Smila Sundel memenangi debutnya dengan cara yang brutal. Begitu sahaja, The Hurricane telah muncul di pentas dan dia pastikan semua orang perasan kehadirannya. Pada April 2022, hanya 2 bulan selepas debutnya dengan kemenangan KO, Smila Sundel mendapat peluang pertamanya untuk merebut gelaran dunia. Dia bukan lagi sekadar seorang petarung yang menjanjikan dan berbahaya. Kini, dia berjuang untuk mencipta sejarah. Pesaingnya, Jackie Buntan, ialah seorang petarung Amerika Syarikat yang hebat dengan rekod yang mengagumkan dan ada segala sebab untuk percaya bahawa dia sudah bersedia untuk menjadi wajah baharu division itu. The precision, the volume as well. Inilah ujian sebenar. 5 pusingan. Kejohanan dunia Muay Thai strawweight wanita pertama Wan. Pemenang bukan sahaja akan membawa pulang tali pinggang, tetapi juga akan menjadi wanita pertama dalam sejarah Wan yang memegangnya. Dan Smila masih berumur 17 tahun. Pressure coming from Sundel. Jackie's at home for that jab and that kick. Catch and sweep it. Again, the jab from Smith. So you check off that move there. Dan sejak awal lagi, Smila bertarung seolah-olah dia benar-benar faham apa yang sedang dipertaruhkan. Dengan segera, dia menggunakan kelebihan jangkauan yang besar, melancarkan jab panjang yang menjangkau jauh itu, mengawal jarak dan memaksa Buntan bertarung mengikut syarat Smila. Buntan mempunyai teknik tinju yang lebih tepat. Serangan balasnya tajam dan tepat. Tetapi Smila membawa sesuatu yang jauh lebih sukar untuk dibuat persiapan bagi menghadapinya. Tekanan, jumlah serangan, rentak. Time. Smila jab to round kick. Jackie tries to sweep out the legs. Combination work clockwise. Smila's got to find a way to deal with the movement of Bunt. Yes, Extension. did a little bit of Nice jab from Buntan. That was a good one. On the inside. Smith. It's a big part of her game, and she likes that to her left so that she can check to the right. Good right. Counter. You can see when she goes, and then Jackie starts to let go with that 3-punch It's combination. like on Buntan. Catch. Good defense again by Smila. Playing down the elbow attempt off the left there from Smila. Brings the knee. Those long limbs causing some problems. Dalam setiap pusingan, Buntan berdepan dengan masalah yang sama dan kejam. Bagaimana untuk berhadapan dengan seseorang yang lebih tinggi, lebih pantas dan sentiasa menekan anda. Dan semakin lama pertarungan berlangsung, semakin teruk masalah itu menjadi. Punch coming from Jackie. Oh, Smila tags her beautifully done. Smila with the heavy artillery. Untuk pusingan keempat dan kelima, kebanyakan petarung wanita akan keletihan. Smila masih bertarung dengan rentak yang kelihatan hampir tidak adil. Smila terus mengutip mata dengan tendangan ke badan, siku ketika bertarung rapat,
dan memukul dengan tumbukan lurus dari jarak jauh. Manakala Buntan, walaupun sekuat mana pun dia, jelas kelihatan menanggung beban 5 pusingan yang sengit. Just can't get through the range. Here, Jackie catch. Counter. Nice right hand from Buntan. Puts the... Smila is just relentless with his forward. Jab two. Elbows here for Smila, perhaps. Yeah, Buntan's gonna have to. Pregnant target. Knee guard again. Smila tries for hanging elbow. Loops over the top of the knee guard. The long arms. Smila cracks the round kick. Tetapi apa yang membuatkan persembahannya begitu mengagumkan bukanlah sekadar tekanan yang diberikannya. Ia adalah ketenangan dirinya. Smila tidak terburu-buru, tidak hilang kawalan dan tidak bertarung seperti seorang remaja di pentas terpenting dalam hidupnya. Dia bertarung seperti seseorang yang sudah memutuskan bahawa tali pinggang itu miliknya dan hanya menunggu pengesahan daripada para juri. Especially in these third, fourth rounds. Here she is in the fifth. The second round, and gender back foot. See how much she's moving? T37 to Smila Sundell after gets. And can Jackie find something? From Sundell. Cross. Flying right to the guts. Strap. Train of leg kicks. Selepas 5 pusingan, para juri sependapat. Keputusan sebulat suara memihak kepada Smila Sundell. Pada usia hanya 17 tahun, dia menjadi juara dunia Muay Thai pertama bagi kategori Strawweight Wanita 1 dan juga menjadi juara dunia termuda dalam sejarah One Championship. Dengan itu, dia menerima bonus persembahan sebanyak $50,000. Itulah malam di mana Smila Sundell tidak lagi dilihat sebagai masa depan sukan ini. Dia menjadi masa kini. Pada musim luruh tahun 2023, Smila Sundell bukan lagi remaja ajaib yang perlu membuktikan sesuatu. Dia adalah juara bertahan dan dengan tali pinggang itu, dia menjadi sasaran. Ujian pertamanya sebagai juara bertahan bukan sekadar pertarungan pemanas badan. Ratu kelas Atom One, Alicia Galen Rodriguez, naik kategori khusus untuk merampas gelaran daripada Smila, apa yang telah dibina oleh Smila, dan dia memberikan segalanya dalam pertarungan itu. Rodriguez keluar dengan agresif sejak detik pertama. Pukulan kuat ke badan. Tekanan yang tidak berbelas kasihan. Dia mahu meneka Smila sebelum juara itu dapat menemui rentaknya. Dan untuk seketika, nampaknya ia mungkin berhasil. An impressive pace the entire fight. And this is typically where Sundell's stepping in on these punches. Like, she's not using that range. You see her get... shots, especially inside that close range, coming over the top of that guard. Elbow on the inside. 2 big elbows, another one. They say she needed to start fast. Yeah, but she's matching the pace of Sundell, so she's not, Tetapi kemudian, keadaan mula berubah. Pada penghujung pusingan pertama, Smila melepaskan satu pukulan hook kiri yang bersih sehingga membuat Rodriguez kelihatan terhuyung-hayang. Dan begitu saja. Tiba-tiba, pertarungan itu berpihak kepadanya. Loves and throws elbows with venomous-like intentions. Nearing the end of the first round. Oh, by Sundell, there, Rodriguez! Oh my goodness! Pada pusingan kedua, Smila mempercepatkan rentak. Jangkauannya, kuasanya, tekanannya, semuanya mula meningkat serentak. Rodriguez cuba menggunakan clinch untuk memecahkan rentak dan mendapatkan sedikit massa, tetapi itu pun tidak berhasil. Smila sama berbahaya dalam pertarungan jarak dekat, melancarkan serangan lutut, melepaskan siku, menjadikan setiap pertukaran lebih padu daripada sebelumnya. One thing I love about Sundell's style is that she's undeterred. Should be to begin for Sundell in the second round. Sundell's trying to get her out of there. Typically can and has run that kind of pace. She won't punch herself out. Rodriguez going backwards. She just ate a right, followed by a left hook to the body. But she retaliates with a body kick. Look at this action. You are getting it here at One Championship, home of the world's greatest martial artist. that right hand's getting through the guard of Rodriguez as she continues to Effective elbows. Sensational work from
both women here tonight. Different strategy change here for Alicia Helen Rodriguez coming out in this round because she immediately. Sundell, but now Sundell's got the inside, and she utilizes the elbows well as she touches her with the left. Big left hook. That wobbled Rodriguez. And coming up with the uppercuts. Rodriguez seems very intent on engaging in that clinch. Doesn't want anything. She's walking through the hands. Pada pusingan ketiga, Rodriguez mara ke tengah, cuba menulis semula skrip sekali lagi. Tetapi tiada jalan untuk menarikan diri daripada El Huracan. For this third round. Yeah, that seems to be the only MO for this third round. Sundell is kind of made to it. She's utilizing the elbows a lot more. She likes that spear elbow that she just comes in with. Good hand combinations, the clinch, but Helen Rodriguez continues to look for that clinch. Well, Rodriguez, as she came forward, she ate a left. Atomweight champion is slowly beginning to fade, Rich. Yeah, I think Rodriguez came out with that pace in the first two. Dengan Rodriguez terperangkap dan tidak mampu membalas, Smila melepaskan hujan tumbukan tanpa henti yang memaksa pengadil campur tangan. Be able to really fold it down. Land those effective knees, and now we got hands and elbows coming in. 10-second call comes body. Those body shots. Sundell in the rain punches, and this one is over. Smila Sundell telah mempertahankan gelarannya melalui kemenangan KO teknikal dalam salah satu kemenangan paling penting sepanjang pemerintahannya. Seorang juara berusia 18 tahun baru sahaja menewaskan seorang lagi juara dunia yang sedang memegang gelaran dan telah naik ke kategori berat khusus untuk menyingkirkannya. Pada tahun 2023, Smila Sundell sudah pun menjadi juara dunia Muay Thai. Tetapi, daripada kekal dalam sistem yang telah menjadikannya hebat, dia melakukan sesuatu yang menjadikannya lebih berbahaya lagi. Dia menukar sukan. Pada 26 Mei 2023, di Stadium Tinju Lumpini di Bangkok, Sundell membuat penampilan profesional pertamanya dalam kickboxing menentang Milana Bielogorlic yang digeruni. Ia adalah sukan yang berbeza dengan peraturan yang berbeza, tetapi Smila yang sama. Sejak detik pertama, dia terus menyerang dengan jab yang kuat, memanfaatkan jangkauannya untuk memaksa Milana bertarung pada jarak yang tidak pernah membuatnya selesa. Tekanan itu sama, hanya peraturannya yang berubah. To walk in too deep, but I like the body roll. Oh, leg hook to the body. Going to the body, too, digging inside. Going to the body. Oh, that's a left hook from the shots. Is really spinning back face. Sundell's doing a good job attacking that body when he leads up a shot like that. Again from Smith, I think that one doing a bit of damage. You see big boxers. She's leaving herself open in a lot of these exchanges. Dan di sinilah keadaan menjadi menarik. Dalam kickboxing, clinch akan dipisahkan hampir sebaik sahaja ia bermula. Itu adalah masalah bagi seorang petarung Muay Thai, kerana clinch ialah tempat terletaknya beberapa senjata paling berbahaya. Lutut, siku, kerja kotor dalam pertempuran jarak dekat. Dan Smila tidak boleh menggunakan semua itu di sini. Jadi, dia terpaksa menyesuaikan diri. Just throw hands. And hands working herself into those abs of Bielogorlic. I don't think she even takes any breaths at this point. World champion of both Muay Thai and kickboxing, trying to make her way, especially to the body. Those knees to hit Bielogorlic with everything to the kitchen. Sebaliknya, daripada mencari clinch, dia kekal aktif dari luar, menggabungkan pukulan terus ke kepala dan badan, serta mengekalkan rentak yang membuatkan Milana sentiasa bertahan sepanjang sebahagian besar pertarungan. She wants to grab the head and let Palm and start rolling those. But they're looking away with knees to the body. Coming from Milana Bielogorlic, do not, when I fall into those knees, miss. That was champion Melissa now. Her hands are looking sharp. Milana cukup tahan lasak untuk bertahan hingga ke akhir. Tetapi dia tidak pernah menemui cara untuk memperlahankan rentak atau merampas kawalan daripada juara itu. Dan selepas 3 pusingan, ketiga-tiga juri sependapat. Keputusan sebulat suara memihak kepada Smila Sundell. Tiada gelaran dipertaruhkan, tiada penamat melalui KO,
Tetapi mesejnya memang jelas. Walaupun dalam sukan tumbukan yang berbeza, dengan peraturan yang berlainan dan ruang clinch yang lebih terhad, El Huracan masih terus mendominasi. Pada Mei 2024, Smila Sandel sepatutnya mempertahankan gelaran dunia sekali lagi menentang Natalia Diachkova yang hebat. Tetapi sebelum pertarungan, semuanya menjadi sangat teruk. Sandel gagal mencapai berat yang ditetapkan sebanyak 1.5 paun dan telah dilucutkan gelaran dunia Muay Thai Strawweight Wanita 1. Pertarungan tetap diteruskan, tetapi hanya Natalia Diachkova yang boleh menjadi juara. Jika Smila menang, tali pinggang itu akan kekal kosong. Jadi apabila loceng berbunyi, ia bukan lagi tentang mempertahankan gelaran. Ia adalah tentang membuktikan bahawa dia masih yang terbaik dalam division itu, dengan atau tanpa tali pinggang sebagai bukti. Circling that big right hand over the lead hand of Sundell. 6. None would be bigger than this victory. One item that Smila Sundell told us is that she wanted and needs to utilize her jab to her. Sejak dari awal, keadaan menjadi buruk. Diachkova keluar dengan agresif, melancarkan pukulan-pukulan keras yang memerahkan wajah Smila dan memberikan tekanan kepada bekas juara itu yang sudah lama tidak dirasainya. But gotta wonder if the weight cut. Big right hand, 2 right hands, Diachkova. Yeah, like and it's almost like she didn't need it. You just see the scorecard on the red. Untuk salah satu daripada beberapa kali dalam kerjayanya di One Championship, Smila kelihatan benar-benar tidak selesa, benar-benar tercedera, menyerap pukulan dan terhuyung hayang di bawah serangan Diachkova pada pusingan kedua. Diachkova got into a rhythm with that right hand. Now she's starting to. But Mitch has Kemudian, tiba saat yang memburukkan lagi keadaan. Diachkova menjatuhkannya pada pusingan kedua dan secara tiba-tiba, kekalahan paling menyakitkan dalam kerjaya Smila seolah-olah sudah di depan mata. Tanpa gelaran, tiada kisah kebangkitan. Hanya satu kekalahan yang akan menghantui dia selama bertahun-tahun. Going forward to land hands, she's getting lit up. And there's a nice little adjustment, but look at the dominance right there. Look at that. Redirection, put Sundell down. How often? Tetapi sesuatu telah berubah. Selepas dijatuhkan, Sundell yang marah menyesuaikan strateginya dan memberi tumpuan kepada serangan ke badan, menyasarkan sangkar rusuk berulang kali sehingga keganasan Diachkova mula goyah. very much coming up. She said this is going to be the summit of her career and her success against Smila Sundell. Spinning back there, second round. Now Sundell looking at. Yeah, she has. That's a nice little combination there thrown by Sova. But Diachkova just takes running Sundell into some shots. Good jab there. Kemudian, apabila hanya tinggal 1 saat dalam pusingan kedua, Smila melepaskan satu pukulan hook kiri yang ganas ke badan sehingga membuat Diachkova terdorong ke tali gelanggang. Sundell terus menyerang dengan tumbukan dan lutut. Lalu, pengadil campur tangan pada minit 2.59 pusingan kedua dan kemudian apabila hanya tinggal 1 saat dalam pusingan kedua, Smila melepaskan pukulan hook kiri yang kuat ke badan yang membuatkan Diachkova tersandar di tali dan terus menyerang untuk memastikan kemenangan. But Sundell starting to find some success here with her signature aggressive style. Ooh, nice body shot. Oh my goodness, Diachkova's up! Diachkova's up! Sundell has Diachkova up towards the end of the second! And it's over! Smila Sundell telah menang melalui TKO. Tetapi ini bukanlah satu sambutan yang gembira. Ia tidak mungkin begitu. Dia telah kehilangan gelaran ketika sesi timbangan, menghadapi salah satu pertarungan paling sukar dalam kerjayanya, mengalami kecederaan, terjatuh ke lantai, namun tetap bangkit untuk menewaskan salah seorang petarung paling berbahaya dalam seluruh division. Tali pinggang itu tidak bertuan, tetapi tiada siapa di dewan itu memerlukan gelaran untuk mengetahui siapa pejuang wanita terbaik. Juara atau tidak, di atas kertas, Smila Sundell tetap bertarung seperti seorang juara. Selepas menghadapi masalah berat badan, Smila menjelaskan satu perkara. Dia mahu naik ke kategori yang lebih tinggi. Tetapi, Wan tidak mempunyai division Muay Thai wanita bagi kategori berat yang lebih tinggi. Jadi, daripada menghadapi masalah yang sama sekali lagi, dia mengalihkan tumpuannya kepada seni mempertahankan diri campuran. Penampilan sulungnya pada mulanya dijadualkan pada Disember 2025 di Las Vegas. Tetapi, lawannya menarik diri sehari sebelum pertarungan.
Satu tarikh baru telah ditetapkan dan pada 22 Januari 2026, Smilla Sundell membuat penampilan profesional pertamanya dalam MMA, menewaskan She-Hulk Miranda Barber dengan KO pada pusingan pertama. Jab head up. Push up base. Jab head. Yes. Look for your elbows. Go to work. Nice body shot. Hey, that hurt her. Keep working that body, Smilla. She wants out now. Yeah, up top. Bring it out to the head. Smilla, bring it out to the head. Double up. Dia bukan sahaja seorang penyerang muda yang hebat. Dia adalah jenis petarung yang terus berkembang walaupun selepas anda fikir anda sudah memahaminya. Dan gerak hati saya mengatakan bahawa kita masih belum melihat yang terbaik daripadanya.